Ini persoalan yang selalu ditanyakan oleh penyimpan emas bawah bimbingan saya. Kenapa kita perlu bayar gold premium? Tuan-tuan, bila kita beli emas di public gold, kita mungkin perasan adanya charge tambahan yang dikenali sebagai charge gold premium. Dan ramai persoal kenapa perlu bayar sedangkan harga emas sudah ditetapkan ikut harga pasaran. Sebenarnya tuan-puan, charge ni wujud kerana beberapa faktor penting yang menjadikan public gold lebih bernilai dan selamat untuk kita miliki. Charge premium bukan semata-mata charge logistik, tapi ianya kos yang melibatkan penghasilan produk sehinggalah ke produk akhir. Charge premium public gold dikenakan untuk menampung kos pengeluaran, kos penghantaran dan insurans bagi setiap pembelian emas, sama ada secara outright purchase ataupun dalam akaun emas gap. Charge ni berbeza mengikut saiz dan berat emas. Sebagai contoh, lebih besar item emas yang kita keluarkan, lebih murahlah kos per gram untuk charge gold premium. Ini disebabkan charge premium yang dikenakan tuan-puan adalah berdasarkan item, bukannya berdasarkan charge per gram. Jadi untuk menjimatkan charge ni, anda boleh keluarkan daripada akaun emas gap item yang besar. Contohnya, charge gold premium untuk 10 gram adalah RM10. Jika kita keluarkan 5 keping tuan-puan, maka ia menjadi RM50. Untuk lebih jimat, kita keluarkan saja gold bar 5 gram yang juga dengan charge RM10. Kita jimat RM40 tuan-puan. Oleh itu, pembelian emas dalam kuantiti yang lebih besar dapat mengurangkan kos premium per gram dan menjadikannya lebih menjimatkan. Semakin kecil saiz emas, contohnya 0.5 gram atau 1 gram gold bar, semakin tinggi kos pemprosesannya per gram. Kerana ia lebih rumit untuk dihasilkan berbanding saiz besar 100 gram seperti ini ataupun 1 kilo. So, nak mula menabung, dapatkan ilmu yang betul dan saya sudi bimbing tuan-puan sehingga tuan-puan expert menabung di public gold. Link di bio dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.